Tahukah anda tentang pokok getah tertua di Malaysia? Pokok getah tertua di Malaysia telah berusia 147 tahun dan terletak di Kuala Kangsar. Pokok getah tertua di Malaysia yang menjadi pencetus kepada industri getah sebagai penyumbang ekonomi utama negara. Kini dikatakan bernilai hampir RM200,000. Setiausaha Majlis Pemandaran Kuala Kangsar berkata, pokok warisan itu atau nama saintifiknya Hevia brasiliensis bagaimanapun memerlukan jagaan rapi dengan kos menyelenggara dan rawatan kira-kira RM3,000 hingga RM5,000 setahun. Pokok getah ini termasuk dalam senarai pokok warisan Majlis Pemandaran Kuala Kangsar. Menyingkap sejarah, kumpulan benih pokok getah pertama dibawa dari Taman Kew, England ke Semenanjung Tanah Melayu pada tahun 1877, iaitu sebahagian daripada benih itu ditanam di Taman Botani Singapura. Sementara selebihnya iaitu 9 anak pokok ditanam di Kuala Kangsar oleh pengusaha Taman Botani Singapura Ashburton pada tahun yang sama. Kini, setelah merentas pelbagai era, hanya satu pokok yang masih berdiri teguh. Namun, sejauh mana pokok ini mampu bertahan, ia tidak dapat dianggarkan. Sekian daripada kami, wartawan Datin TV. Saya Najah, saya Husna, dan saya Noren, juru kamera yang bertugas pada hari ini. Bye!